Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lama gila rasa-rasa Adam tak buka meja ni dan Adam duduk di meja ni. Tapi hari ni Adam rasa Adam perlu buat video ni untuk kawan-kawan lebih faham. Dan lepas ni kalau apa-apa pertanyaan Adam akan forward saja video ni, kawan-kawan tengok macam mana nak buat bateri murah yang boleh diguna pada mesin current kita. Percaya, modal tak sampai 100. Memang laju, murah dan ringan. Okey. Adam mulakan dengan version pertama Adam dulu. Sebelum tu Adam terangkan apa yang Adam guna ni. Yang ni adalah bateri cordless Makita kita. Dia ada Makita, dia ada macam-macam brand lah. Black Decker macam-macam lah. Tapi yang famous jumpa ni Makita lah. Okey. Ini Makita. Tengok sini ya. 14.4 volt. Ini adalah bateri pertama yang Adam beli. Pertama Adam beli untuk buat R&D ni. Ingat 2 tahun, 3 tahun sudah kot. Okey, pertama Adam beli. Masa tu tak ada lagi tau yang macam ni. Yang ni semua saya akan terang. Latestnya ni. Latestnya. Yang ni version first yang Adam cipta, Adam buat. Okey. So, Adam buka bateri ni tu. Bateri Makita ni dia 14.4 volt dia ada. Tapi dia mahal. Mahal. Jadi Adam sekarang ni seorang pakai bateri ni murah, rasa RM30 lebih kot. Dan bersama video ni juga ada akan bagi link-link mana nak order benda ni semua, balik buat sendiri sahaja. Adam bukan penjual, Adam hanya pembantu nak anda dapat bateri murah. Memang murah dan kuat dan tahan. Okey. Yang ni murah. Rasa dalam RM30 lebih kurang macam tu lah. Yang ni dengar kata 100 kot ni. Okey. Mula-mula Adam pakai Makita. Adam beli benda ni daripada Shopee, tapak ni. Ada juga kat Shopee tapak ni. Pin ni, pin ni macam ni. Pin ni macam ni. Macam ni pin ni. Pin ni pada jual. Adam cuma tap lubang, letak kat tepi saja pin ni. Okey. Adam modify lah. Wire ni Adam jam kat sini ni. Lepas tu bateri ni Adam beli, Adam swap macam ni. Pak kat sini. Lepas tu Adam beli kotak ni. Ini first version tau. First version. Kalau dalam nak bagi senang faham, yang ni Adam namakan Proton Saga. Proton Saga ni dia tak canggih lagi. Nanti Adam cerita yang canggih lagi, mudah dan murah lagi. Okey. Ini kotak ni Adam akan letak benda ni dalam kotak ni. Yang ni klip positif negatif. Dan kita mesin kita akan klip kat sini saja. Kotak ni Adam cadang untuk tutup. Sebab apa? Sebab Adam ni suka mancing di laut, tapi Adam tak suka air masin. Air masin ni dia apa pun rosak. Bila Adam seal macam ni, bagi Adam dia tak rosak lah. Okey, ini version pertama. Okay. Bila Adam ajak-ajak orang, customer feedback, dia kata, Adam, bateri Makita ni mahal lah. 14.4 volt ni mahal. Ui, 14.4 volt mahal lah. Nak buat macam mana? Okey, Adam kata beli yang 21 volt. 21 volt boleh guna. 21 volt ni mesin current tak boleh jalan, rosak mesin current ni. Okey, tak apa. Adam datang dengan second version. Ini pun tak mudah. Tadi Proton Saga, yang ni Iswara pun tak mudah. Kita ada model lagi baru sampai last lagi Adam akan terang. Ini adalah yang latest. Beli yang ni murah dan senang buat aja. Okey. Yang second version ni untuk bateri 21 volt sama juga. Tapak Adam ni Adam letak kat sini. Contohlah kan. Okey, macam tu. Adam suruh kawan-kawan beli converter. Converter 21 volt, 24 volt, 21 volt sama. Convert kepada 14 volt, 13 volt, 14 volt. Mesin current kita ni boleh pakai 12 ke 14.8. Sorry, Adam lupa satu benda saya Adam ambil. Okey. Tengok Ini bateri ori daripada Shimano. Tengok, ori. Shimano ni, Shimano ori. 14.8 dia buat bateri. Okey. Ni bateri ori Daiwa. Tengok dia buat bateri 14.4 saja. Yang main 16.8 ni kebanyakan semua bateri China. Bateri China. 16.8 ni bukan tak boleh guna, boleh guna. Mesin akan lagi laju. Jadi orang yang jual 16.8 ni, depa punya marketing sales punya target adalah bukan show off ialah hang tengok weh, pakai bateri aku ni laju gila lah. Tapi Adam pernah buat R&D. 16.8 Adam buat guna untuk test mesin di kaki Adam.
memang test teruk punya sebab habis mesin servis siap, Adam akan tarik keluar tali 5 kali nak dia full ni, panas cukup 2 turn mesin tu rosak. Sebab IC tu dia ada limit dia tau. Maksimum dia sentiasa 16.8. Lama-lama dia akan panas, IC kepam, IC out, rosak tu mesin sebiji. Okey, kalau nak pakai 16.8 boleh, tapi jangan overheatkan mesin. Kalaulah 16.8 ni boleh pakai. Pasal apa syarikat mesin dia buat mesin 14.8, 14.4. Depa tak buat P16 tu. Depa pun tahu 16 kuat, tapi depa nak jaga IC depa. Tapi kawan-kawan kalau beli nak pakai tak ada masalah boleh pakai. Cuma jangan panas sangat mesin tu, stopkan mesin tu. Itu nasihat daripada Adam. Tapi model terbaru ataupun anda pakai model 24 volt limited tu, itu best. Boleh pakai 12, 14, 15, 16, 18 sampai 24 boleh pakai. Okey, yang limited 24. Dan model terbaru Daiwa, depa dah tahu dah, depa kata macam model MJS, semua MJ semua tu kan. Model terbaru depa dah tahu dah. Oh, semua orang pergi beli bateri China 16.8, mesin kita lagi kuat. Depa dah letak letak IC yang boleh compatible untuk bateri volt tinggi. Faham tak? 16.8 tu, 16.8. Okey, faham. Ini converter ni set design nombor 2 Adam buat untuk potong jadi 14.8. Okey. Sebab apa Adam suruh pakai bateri macam ni? Okey. Bateri ni dia akan lagi laju daripada bateri Rita. Satu. Nombor 2, bateri Rita ni berat, nak bawa susah. Yang ni kecil, ringan. Berapa lama boleh tahan bateri ni? Okey. 6.0 ni adalah maksud 6000 mAh. 6000 mAh pada kedalaman. Dan batu bawah 1 kilo kita boleh pakai 3 hari. Kedalaman 150 meter, 2 hari 3 hari boleh pakai. Sebab bateri ni, kalau tanya Adam lah, Adam saya beli bateri ni boleh tahan berapa lama? Adam bukan bomo, Adam tak tahu. Sebab anda mancing area tu Adam tak tahu. Batu apa yang Adam tak tahu hampa pakai batu apa. Kalau hampa pakai batu berat, dia akan makan lagi banyak. Kalau hampa banyak turun hari tu naik, dia akan makan lagi banyak. Kalau pi tempat 300 meter dia akan makan lagi banyak bateri. Jadi tapi 6000 ni guideline dia ni boleh tahan 3 hari 6000. Kalau takut beli 8000. Kalau takut beli 10000. Ada banyak jenis model ni. Tapi selalunya Adam tak bagi orang beli 8000 atau 10. Beli 6002. 8002 baru RM70. Beli 2 kalau habis boleh swap dekat laut. Okey, kita lupakan first version Iswara dengan Proton Saga dia tak mau. Okey, dah 2 tahun lebih dah. Sahabat-sahabat Adam yang main kedai ada ajak depa balik buat sendiri pakai, sukses, no problem. Okey, sampailah 2 minggu sudah. Ada seorang customer Adam, dia kata, "Adam, yang ajak kami buat ni dah ada jual kat Shopee dah." Okey, dah jual Shopee. Dia bagi ada link. Okey, ini dia bagi yang ni. Dia bagi ni. Okey, ni. Model ni dijual di Shopee. Dia main sekali dengan kabel mesin, model mesin kita. Daripada kotak ni dia tulis Daiwa 300 series ni adalah untuk MT, Daiwa kepala kecil, MT semua. Daiwa 1800mg kepala besar, model baru tu. Shimano series biasalah, Beastmaster yang 2 pin semua tu lah. Mia ni semua lain-lain sepatutnya ni. Tapi seller yang dekat Shopee ni rasa dia bukan orang mancing tau. Dia salah listing tau. Ada post Adam dekat Facebook tu, tengok dia salah listing tu. Kena PM sembang dengan dia nak apa model. Benda ni kalau kita nak beli, kita kena cakap dengan seller apa yang kita mau. Jangan order terus. Jangan. Kalau nak beli mesin Adam, sembang Adam, tanya nak mancing mana, nak buat apa. Jangan pipi order. Alamak, salah order lah. Cantik balik. Tolong, kalau boleh tolong. Okey, cerita bab adapter ni. Adapter ni Adam dah post kat Facebook. Ramai gila orang. Boleh tak ramai tanya? Murah betul tak? Okey, Adam beli satu. Adam kata tunggu. Adam beli satu sampai Adam akan buat video ni hari ni. Tengok apa yang Adam nak cerita ni. Baru order. Okey. Bateri ni bila Adam swap masuk. Tengok Tengok multimeter Adam. Adam tak pandai elektrik ni, tapi tengok multimeter boleh kot. Okey, Adam jolok sini. Dia akan nampak sini, nampak? Nampak lah. 24 nampak. Okey. Dia akan jadi 16 volt, lebih kurang 15.8 volt, 16 volt.
boleh guna. Yang ni boleh guna, tak sampai 16.8 lagi. Boleh guna. Okey, boleh guna. Tapi yang ni kalau rasa macam nak pakai kat mesin Daiwa boleh, nak pakai mesin Shimano boleh. Tapi model ni tak boleh pakai di Mia Epoch. Mia Epoch ni 14.8 volt saja. Mia Epoch ni senang. Kalau kita jolok bateri tu tak menyala, dia tak boleh pakai. Dia tak terbakar apa Mia Epoch, dia cut off terus seketih. Okey. Tapak ni pula, yang ni Adam silap ni, Adam tak lupa cas macam ni nak tunjuk. Kalau hampa beli yang ni 14.4 volt, kalau set masuk, saya rasa ukok ni dapat 14.8 juga ni. Okey, tengok ni kan. Okey, ini adalah Adam panggil model Wira, model second model. Okey, hari ni kalau kawan-kawan nak beli pakai model ni pun boleh. Kos ni Adam tengok agak tinggi ni. Yang ni Adam beli 90 lebih ni, rasa-rasa RM90 lebih ni. Adam tak suruh kawan-kawan beli tau. Adam beli, Adam tunjuk. Walaupun Adam ada banyak bateri, ada tak perlu ni, tapi Adam pada nak tolong kawan-kawan ni. Okey, nak dapat bateri murah, mesin dah beribu dah. Nak beli bateri ni 7-800, sakit kepala tak? Ni bawah 100 boleh dapat. Okey, macam ni satu set ni, bateri ni Shopee bini Adam tolong beli ni rasa 90 lebih. Yang ni rasa 30 lebih, 2 biji 70. Yang ni adalah akan habis dalam RM120. Okey, kotak ni Adam beli dekat DIY RM7 kot. Kalau rasa nak ni letak dalam kotak. Kalau tak mau ambil beg satu bubuh. Beg waterproof satu bubuh. Sebab ayat masin ni apa pun hakis. Ya. Nak pakai model ni pun boleh, tak ada masalah. Ada wire. Okey. Sampai minggu sudah, ada seorang sahabat dia komen dekat post Adam, kami jumpa lagi bestnya. Okey, tak apa. Adam beli juga lagi satu tu, lagi bestnya. Okey, ini Adam rasa lagi best ni. Ni lagi best ni. Tengok Ini dia ada built-in converter. Yang first model tu, ingat tak Iswara yang Adam cerita tu? Adam kena beli converter asing. Pening, tarik wire sana sini. Susah, pening. Susah Adam nak ajak apa, nak terang apa pun pening. Pasal tu Adam tak post keluar. Adam hanya orang mai kedai, Adam cerita, depa tangkap gambar, depa balik, depa buat. Okey. Sekarang ni cukup mudah beli benda ni. Dia ada built-in. Mana nak pakai Mia ni semua beli ni senang. Okey. Tengok sini ya. Swap masuk bateri 21 volt kat sini. Dia ada tulis sini tau. Adjustable power supply 15, 21 volt turun kepada 13 volt. Tengok ada on. Tada. Okey, 13 volt. Nampak tak? GoPro ada ni. Okey, 13. Tengok sini boleh adjust. Okey, 13 volt. Maksudnya bateri ni 21 volt, dia dah boleh convert keluar dah jadi 13 volt dah. Senang, cukup mudah. Yang ni kalau Adam tak silap, rasa Adam RM50 kot beli ni. Yang atas ni RM50 beli. Yang ni RM50 dah beli ni. Yang ni RM30 kot, RM35 lah. Sekali post apa Shopee tak tahu lah. Carilah pada murah. Kalau murah, nanti share dalam link Adam. Ajak kawan-kawan lain. Kita sedekah ilmu kat orang, besar pahala. Okey, dua benda ni kan kita akan habis, boleh on off lagi. Kita boleh habis dalam lebih kurang okey, 35, 50, RM85. Dah siap dah sebiji bateri. Esok ada model lebih, pi beli kotak ni satu. Adam dah tak dana nak beli kotak, nak tunjuk isi kotak. Takkan kawan-kawan tak tahu isi dalam kotak kot. Bawa pergi kedai, nak best, cari kotak yang cun-cun saiz kat dia. Ni sajalah bagi contoh kan. Letak dalam tu cun-cun. Adam tak mau, Adam nak buat video ni kalang kabut. Sebab apa dah? Sebab Adam tak mau orang salah beli barang. Adam nak buat cepat, final. This is the best. Murah. Okey. Beli kotak saiz cun-cun, letak dia masuk. Okey. Beli pin ni dua macam ni. Nampak tak pin ni dah? Ada kat Shopee. Nanti ada akan bagi link semua. Tak payah dah beli kat Adam, tak payah. Link dua ni ingat RM5 tak sampai kot. Okey. Tebuk kotak anda macam ni. Okey. Yang ni Adam plan nak pasang benda ni kat sini ni. Nak bagi jimat. Tak mau pakai klip mana semua. Klip makan modal. Pasang benda ni, Adam akan kunci ni. Allah mak, tergolek door lah pula. Okey. Ada akan kunci benda ni macam ni. Contohlah. Okey, melekat pada ni. Positif satu,
Negatif 1. Tutup kotak. Memanglah kotak ni contoh. Pergi beli kotak yang sesuai. Beli kotak. Sebab benda ni dia ada litar ni semua. Tak maulah kotak ke, waterproof bag ke, buatlah apa ikut suka. Adam bagi lembu sekok, Adam bagi pisau. Kawan-kawan nak tikam lembu tu ke, nak potong kepala dia ke, nak toreh kaki dia ke, buatlah. Janji ada lembu, ada pisau. Faham yang tu tak? Okey. Yang ni letak dalam kotak. Tarik positif dengan negatif. Nanti nak pakai current tu, clamp kat sini saja. Atau bawa waterproof bag, clamp kat sini saja. Okey. Lepas tengok video ni, jangan tanya Adam dah. Mi iPod saya nak pakai Mi iPod ke? Mi iPod semua port macam ni. Tengok sini, baca sini. 13 volt. Dah cukup dah untuk Mi iPod tuan-tuan. Dah cukup dah. Okey. Model ni boleh tak pakai di Daiwa Shimano? Boleh. Model ni boleh pakai dia sebab apa tau? Dia kalau kita pakai 16 volt, dia laju. Tapi IC kita takut akan rosak. Jadi kalau 13 volt ni just nice. Dan boleh tak boleh ni, tengoklah sendiri. Ori Daiwa dengan Shimano pun dia pupuk 14.4. Kita kurang sikit lah, okey lah. Kalau siapa-siapa yang pandai elektrikal, share ilmu anda dengan saya pula. Ajak orang lain. Boleh up jadi 14.8 ke? Lagi satu. Ataulah akan keluar pula, ini version wajar lah dah bagi, akan keluar pula Gen 2 ke? Siapa-siapa jumpa yang converter lagi best lah, kita share ilmu. Bagi kat sini. Jadi kita akan bantu kawan-kawan lain dapat bateri lagi murah lagi. Okey, sekarang ni sekejap lagi ada akan susun link-link semua mana nak beli benda ni. Adam tak jual benda ni. Adam tak jual. Dengar betul-betul, Adam tak jual. Adam ajak beli. Berapa nak jual benda ni? Benda ni hampa beli sendiri kat video. Beli sendiri kat ni Shopee. Hampa balik plak pasang lah. Pasal apa nak bagi orang untung duit? Kalau nak jual esok nanti ada, kalau nak sangat-sangat Adam buat boleh nanti ada kapak. Mampus sekok-sekok nanti kena kapak. Okey. Sekarang ni rasa ini adalah paling detail. Dan sorry lah kalau Adam beletiak apa banyak-banyak kan. Tapi Adam rasa berbaloi kalau kawan-kawan tengok video ni daripada bawah, daripada depan sampai ke belakang. Adam share ni adalah ilmu untuk dapat bateri murah. Bateri nak beli 6-700, pakai 3 kali stern, rupa cas lingkup bateri tu. Yang ni murah, RM100. Kalau kawan-kawan nak fly, nak pergi mengai di luar negara, bateri yang seketui tu MHA tinggi, flight kacau. Yang ni tak ada masalah, bawa 4 biji, tak ada masalah. Dan murah. Kalau lah beli 2 biji bateri pun tambah lagi RM35, 85 tambah RM35, RM120. Dah siap dah satu set. Rasa berbaloi tak? Okey, terima kasih. Kalau suka pada video Adam ni, tolong subscribe YouTube Adam dan like dan share. Sekian, terima kasih.